Aku kerja dekat Lone Star Diner dekat jalan antara Carson City dengan Reno. Lone Star bagi $50 sejam. Tak main-main. Oh, besar. $50. kalau 8 jam $5, 400. Wush, satu hari 400 tu. Satu hari 400. Kebanyakan pelanggan cuma nak kopi dan brunch. Dihantar dengan kelajuan sederhana. Lepas tu pelayan akan muncul balik. Ikut rentak yang kau boleh agak-agak je. Selesai, dan selesai. Kenapa $50 sejam? Dia langsung tak pandang pun. Masih sibuk kira duit dekat kaunter. Kau ingat tak kita sembang pasal peraturan dulu? Yang ni paling penting. Dia tunjuk ke arah lelaki yang tadi tarik perhatian aku. Duduk tegak, tangan dia berlipat kemas, senyum sipu di wajah. Maaf ya sayang, dia cakap. Saya rasa saya tak beberapa faham apa awak cakap. Boleh datang sini dan pulang balik? Nope, aku okey dekat sini je. Dan kemudian datangnya Malcolm. Pada minggu pertama, dia memang betul-betul bersemangat. Gila-gila bersemangat. 30 kali datang, servis teruk setiap kali. Malcolm terus ambil buku nota dari poket dada dia dan toleh kepala tengok lelaki itu. Kau nak apa? Tapi tiba-tiba Malcolm terhenti, beku dekat situ. Aku di kaunter tak bergerak sementara dia langkah demi langkah datang menghampiri. Dan akhirnya dia dah berdiri betul-betul depan aku. Aku akan kembali lagi nanti. Ini janji aku.